Hey guys, Assalamualaikum. So hari ni uh, aku nak try buat faceless punya content lah. Jadi tak nampak muka. Walaupun korang dah tengok dah muka aku kan dekat konten-konten yang lain. Tapi hari ni aku nak buat faceless punya content lah. Sambil-sambil tu aku nak try. Finally aku nak proper try lah. Full hari ni kita pakai mikrofon. So hari ni pula aku tak pakai intercom untuk motor ke apa. Aku memang fully guna DJI punya mic lah. Aku guna DJI mic mic Mini 2. Sambil tu kan sambil tu kadang-kadang ada satu pertanyaan macam, kenapa motor suka lalu tepi ni? Sebab malas dik nak naik bumper tu. Kadang-kadang dia naik bumper tu, kau punya box lah, kau punya tu lah ketang kedentung. Jadi kita tak nak berdentang-berdentung tu, nak kurangkan impact dia tu, lalulah kawasan tepi tu. Tapi kalau tepi tu pun penuh, tak boleh buat apa lah. So hari ni aku tak berapa sihat ni 2-3 hari. Untuk video hari ni, first kali aku nak pergi cuci motor sekejap. Kesian dia dah lama tak cuci. Lepas tu sekejap lagi aku nak pergi tengok benda untuk kuda-kudap lah. Kuda-kudap. Rumah aku dia work from home tapi nak kuda-kudap. Masa dia duduk office tak ada pula kuda-kudap. Aduh. By the way, cuba korang komen kat bawah tu, dengar sound clear tak? Dengar motor tengah tak laju lah kan, 50, 40 lebih. Tapi sound clear tak? Sound clear tak? Next nanti mungkin aku akan try guna mikrofon ni tapi lalu highway. Tengok masa tengah 90 ke By the way korang, jangan lupa tengok aku punya vlog yang sebelum ni. Vlog yang sebelum ni cerita pasal aku pergi coffee hunting lah. Ada satu kedai kopi baru kat area Eco Garden tu lah. Tapi apa pun, aku nak pergi cuci motor dulu. Sambil-sambil tu ada beberapa update from YouTube. Ada 2 lah kalau tak silap aku yang sekarang ni tengah major update kat YouTube. Yang pertama, aku rasa benda yang agak tak best, tapi nak buat macam mana, dia orang buat, kita kena layan je lah. Dia akan upgrade untuk lepas ni subscriber masih remain, cuma watch time tu lah tinggi sikit. Watch time tu akan jadi, sekarang ni 4,000, dia akan jadi 8,000. Tak ada orang. Alhamdulillah. Ngam. Sabar jap. Sambil-sambil tu, jom langsung tengok cuci motor hari ni. Aku pakai faceless lah hari ni, faceless. Kita pakai neck holder je. Aku tak pakai yang mount untuk helmet tu. So balik pada YouTube tu, update dia. So lepas ni untuk watch time full video tu dah kena 8,000 lah. Tapi dia start 2027. Korang tengok lah aku pakai hari ni, aku malah nak tunjuk muka. Muka tak siap. So dia start 2027. Watch time tu kena 8,000 lah. Maksudnya lagi, ada tikus besar. Oh my god. Tahulah korang nampak ke tak kan? Dan berapa puluh juta ada berapa puluh juta lah untuk shots. Kalau video panjang dia 8,000. So sebelum ni dia 4. So 2027 dia akan naik 8 lah. Cuma hari ni masa aku buat video ni,
kita baru dapat satu email barulah daripada YouTube. YouTube cakap start 24 Ogos. Aku tak tahulah masa bila aku akan post video ni, tapi start 24 Ogos. Mungkin view itu akan lebih banyak lah. Dia kata, aku pun tak pasti macam mana ayat dia tu. Cuma aku baca-baca dia orang buat review tadi tu. Aku dah tengok-tengok kat lah hotai-hotai YouTube yang lama-lama ni. Dia orang cerita pasal, dia kata start 24 Ogos ni view akan lagi senang naik lah. So kita harapnya view senang naik lah. Sebab kita nak kejar watch time tu kan. Aku mengejar watch time tu lagi 3,000. Jadi terima kasih lah setakat ni siapa yang tonton, siapa yang hadirkan diri. Terima kasih sangat-sangat. Aku dah sampai 1,000 subscriber ni pun pada aku dah satu pencapaian yang sangat besar lah. Bukan semua orang berjaya. Macam tu lah. Tapi itu sedikit update daripada YouTube lah. Tapi setakat ni clear kan mic tu. Mic clear kan. Sekejap lagi kita akan pergi tempat apa, beli kudap-kudap minum petang ni. Kita tengoklah macam mana. Tapi bagi aku rehat sekejap hari. Aku tak berapa sihat ni sebenarnya. Masa record ni tak berapa sihat. Jadi macam dah start penat. Jadi kita relax je sebentar aku tunggu motor siap basuh. Okay, dan first part. Sambil-sambil tu aku nak cakap sikit lah. Aku dah jumpa a few masa sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat lama, kawan-kawan lama. Signal tak nak bagi. Patut kita tiba masuk kiri. Aku jumpa sahabat-sahabat lama. Banyak lah yang tanya. Even tadi kat kedai tu pun tanya, abang record apa, buat apa? Cakap lah YouTube channel lah apa. Lepas tu dia cakap, dia pun ada juga, tapi dia tak sempat nak buat lah. Dia busy basuh kereta. Dan aku cakap, Kenapa pening kalau korang nak buat konten? Korang nak buat konten apa? Jangan pening-pening. Korang buat je konten benda apa yang korang tengah buat. Katalah kau kedai cuci kereta, cuci motor, bla 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 ni, kan, car wash ni, dan kau buatlah konten car wash. Cumanya mungkin waktu edit tu kau kena tutup lah orang tu punya nombor plate ke apa. Sebab yelah, tu kereta orang kan, privacy orang. Jadi kita tak tahu. Selain daripada tu, okey je kot. Macam itulah. Sambil-sambil hari ni kita buat faceless punya konten. Sebab ada yang cakap aku malu. Malu nak letak muka sendiri, malu dah bla bla bla. Tak tahulah kenapa yang malu sangat. Kita tak biasa depan kamera ke apa, aku tak pastilah. Tapi masing-masing punya preference kan. Ada orang dia okey. Macam aku okey-okey je lah. Sebab pada aku, dulu aku start buat konten sebab nak cari rezeki. Jadi kalau aku malu, payah lah. So mungkin pada yang belum tahu, aku juga seorang ejen insurans, ejen unit trust. Jadi aku banyak buat konten di platform-platform lain lah. Facebook lah, IG lah, apa semua. Tapi bila aku nampak movement yang tak perlulah kot, tu nanti mungkin next punya video lah aku cerita kenapa aku beralih arah untuk jadi full content creator. Tadi kat mana kita? Tapi inilah faceless. Kau malu kan? Malu buat macam gini. Letak kat dada kau pergi mana-mana, kau record je. Kau record. Kau tak nak ada family kau. Macam bini aku, dia tak nak ada dalam tu. Aku tak masuk lah dia. Kalau ada, kena edit lah. Tutup ke, ataupun aku delete ke mana-mana muka dia tu. Macam itulah. Tapi inilah faceless. Sekejap aku pun dah penat. Basah lah, dia tak lap betul lah. Balik aku melap balik. Sekejap Tengok aku dah record, rupanya tak record. So kita dah beli keropok. Tak tahulah apa benda yang nak suka dengan keropok. Nak 10 bang. 10 ringgit.
Oh, ni korang tengok. Ubi lambung macam kat kamera lah. Kan? Orang datang ni cari abang-abang handsome ni. Saya pergi game renang ni. Terima kasih. Oh, si kernik tu dia nak apa tadi? Dubai Chewy Cookie. Ni guys, Creamy Heaven Dubai Chewy Cookie. Kak biasa 2. RM98. Amal. Ini banyak lah. Tapi macam hari ni aku tak ada nak beli apa sangat. Beli kudap-kudap je. Tapi peminat mi boleh gini lah. Mi mamu. Sedap teruk. So kat sini banyak agak lah benda-benda yang macam kau tak payah nak pergi Penang ke apa ke. Sini je. Jadi selesai. Now dah settle. Marilah aku pulang sebelum hujan ni. Box ni mantap tau. Basuh air pun tak masuk. Jadi jomlah kita pulang. Okey. Dah masuk pula. Kita kembali record. So after this aku akan cuba ni lah. Lepas-lepas ni untuk mengejarkan aku punya watch time tu, aku akan cuba jap. Ada. Aku akan cuba untuk keluarkan konten tu seminggu 2 kali. So mungkin hari Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad lah. Either one. So, seminggu 2 video macam inilah. Tak adalah panjang-panjang. Kecuali memang aku ada plan nanti mungkin nak ke pergi bercuti ke apa. Yang tu mungkin panjang sikit lah. Kalau letak biasa-biasa je lah. Macam inilah 10-15 minit. Aku rasa sampai kot 10 minit ni. Tapi vlog memang macam ni guys. Dia cakap banyak. Cakap macam akulah. Especially macam akulah. Video aku memang cakap. Kalau aku tak cakap, nanti video tu jadi kejung. Tapi untuk korang yang tengok ni, jangan tengok saja. Aku sarankan korang untuk start juga buat konten. Ada satu brother ni lah, dia kaki pergi camping. Dia pergi rata lah aku tengok. Apa pack to pack ke apa, nama channel aku pun lupa. Macam lah kalau aku jumpa, aku letak kat dalam description ke apa kan. So dia punya channel, dia memang tak cakap pun. Dia daripada jalan pergi ke satu campsite macam tu lah. Lepas tu dia tunjuk tempat tu. Kata review, tak review sangat. Dia macam Mr. POV lah. Dia bukanlah review, dia diam. Sedap ke tak sedap kau pun tak tahu. Tapi okey lah, bagus lah tu. Tak adalah benda sebab sedap ni kan very subjektif kan. Jadi kau pun tak tahu. Cuma macam yang pack to pack tu, dia memang tak cakap lah. Dia memang tunjuk view. Lepas tu dia tulis-tulis je lah kat bawah. So dia tak cakap. So aku sarankan korang untuk buat jugalah benda tu. Okay, sekarang ni korang yang tengok ni, korang sekarang ada dekat Sarawak, ataukah orang Sabah, ataukah orang Penang, kat manalah, mana-manalah, Kelantan ke Terengganu ke. Kau promote lah tempat kau. Kau buat channel yang promote tempat kau. Ada tempat hiking, mungkin ada tempat makan, mungkin ada pot-pot best untuk Gen Z sekarang ni kan, hippies lah whatever. Itulah function dia. Sambil-sambil bila kau dah apa, besok kalau kau dah monetize, kau dapatlah duit daripada situ, InsyaAllah. Kalau ada rezeki tak lari kan. Lepas tu
sambil-sambil dengan video kau tu tadi, orang-orang ni semua dia dapatlah juga dia orang punya bahagian. Faham tak? Kau promote tempat dia orang. Urusan simple dunia ni kadang-kadang lebih pada macam ni je. Kau mudahkan urusan dia orang, kau bantu dia orang, mungkin nanti urusan kau lagi mudah. Ini jenis main nak keluar tu. Hari tu kat sini ada ni guys, ular guys. Kat sini kot, mana dah hilang dah. Tahulah dia kena gelek ke, aku rasa kena gelek. Lepas tu datanglah si gagak-gagak ni semua makan. Tapi itulah, back to kita punya topik original dia lah. Aku memang nak perbanyakkan konten aku. Sambil-sambil tu aku juga nak mengajak orang semua buat jugalah konten. Sebab dua platform sekarang ni yang boleh monetize. Satu di Facebook, kau juga boleh monetize dan kau boleh dapat duit dekat situ dengan setiap apa yang kau post. Nombor dua tempat ni lah YouTube. YouTube sama-sama. So aku satu tempat aku dah settle monetize. So sekarang aku tengah tunggu YouTube lah. Aku tengah usahakan untuk YouTube ni boleh dapat monetize lah. So target aku hari tu, tahun ni aku nak settlekan subscriber, dah settle. Cuma sekarang aku memang fokus nak settlekan watch time tu. Jadi semua yang dah tengok, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. So aku rasa cukup sampai itulah video kali ni. Sebab aku tengah tunggu toys-toys baru ni. Mungkin next video, kalau kau orang okey, kau tunjuk, kau komen kat bawah. Kau nak tahu tak barang apa yang aku gunakan untuk aku buat konten ni. Maksud aku nak record ni aku pakai apa, kamera apa, bla 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 semua ni lah. Kalau korang nak tengok, silakan komen. So kalau komen kat bawah tu, nanti aku kalau ramai yang nak tengok barang apa yang aku gunakan untuk selalu aku guna buat konten, korang komen, nanti aku buat satu konten tu. Jadi aku akan tunjuk dari awal dulu aku buat konten pakai apa, lepas ni aku buat konten pakai apa, sekarang aku buat konten pakai apa, macam tu lah. So ok lah guys, aku pun dah nak sampai rumah. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi tengok sampai habis ni. Jangan lupa subscribe. Ya. Bantu-bantu subscribe, bantu-bantu tekan button like sikit. Okay. Assalamualaikum. Ciao.